IGM Corp Berhad kekal menarik kepada pelabur meskipun berdepan siasatan SPRM. Menurut MBSB Research, siasatan masih di peringkat awal dan setakat ini tiada pertuduhan dikenakan terhadap syarikat atau individu. Firma itu mengekalkan saranan terima tawaran dengan nilai saksama RM3.29 sesaham. Walaupun terdapat tekanan sentimen, potensi bidaan kompetitif terhadap IGM merupakan perkembangan positif secara tambahan kepada kumpulan, katanya dalam nota penyelidikan hari ini, 27 Januari 2026. Media sebelum ini melaporkan IGM berpotensi menjadi sasaran perang bidaan. Antara pihak yang dikatakan berminat termasuk Konsortium Bumiputra diterajui Kerajaan Sarawak, YTL Corp, UEM Corp serta AFA Group. Terdahulu, Sunway Corp Berhad mengemukakan tawaran pengambil alihan sukarela bernilai RM11.04 bilion pada harga RM3.15 sesaham melalui gabungan 10% tunai dan 90% saham baharu Sunway. Dengan potensi bidaan bersaing, masa depan IGM Corp terus menjadi perhatian pasaran.